Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk menambah wipe transition dalam Adobe Premiere Pro. Untuk memastikan efek ini berfungsi, anda memerlukan dua klip yang serupa tetapi salah satunya telah diubah suai. Seterusnya, klik dan seret klip yang telah diubah suai di atas, manakala tidak diubah suai di bawah. Bagikan dia bertindan antara satu sama lain seperti ini. Sekarang, pilih penanda aras ke bahagian anda inginkan dan mahu mulakan wipe effect. Pergi ke bahagian efek, cari perkataan wipe dan tambahkan kesan tersebut pada permulaan klip di atas. Kalau nak tingkatkan kelajuan kesan efek wipe, seret kesan tersebut untuk menjadikannya lebih pendek atau lebih panjang. Jika anda nak tambah border, pergi ke bahagian efek control. Seterusnya, anda boleh ubah suai sehingga mencapai saiz yang anda inginkan. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba.